Alhamdulillah kita dah sampai ke kawasan Satu Neba, Simono tempat untuk kita. Simono ni perkampungan tradisional je lah. Kita nak makan dulu. Okey, untuk pengetahuan anda, bila sampai kampung ni, kawasan tempat pakai Simono. Simono ni pakai tradisional je. Nanti boleh tengoklah UI pakai. Okey, di bawah ni ada restoran halal. Kita panggil nenek. Restoran ni viral. Lepas tu disediakan tempat solat. Jadi anda yang sampai sini nak solat, boleh singgah solat dulu dan makan di sini. Sampai menu kita, nasi putih dengan daging wagyu dan wagyu. Malaysia halal. Okay guys, jom kita makan halal food at Mount Fuji. Double up. Double up. Gitu lah. Okay guys, belakang ni tempat kawasan tradisional. Di sinilah tempat mereka, siapa-siapa yang datang nak pakai bekas kampung Jepun tradisional. Okay, nak pakai kimono dekat sini. Dan belakang ni rumah tradisional. Dan di belakang UI sekarang ni adalah Fuji, Mount Fuji. Sini kalau nak nampak Mount Fuji, dekat sini pun boleh. Cuma tengok rezeki lah, cuaca dan sebagainya. Dan sekarang tengah musim luruh guys, Masya Allah. Cantik. Sampai ke atas gunung sana tu pun akan adanya daun yang luruh. Pakai sini lebih kurang, nak pakai baju, nak sewa tu, harga dia lebih kurang dalam RM100 Malaysia. Kita dekat Lake Saiko tu, Mount Fuji. Sikit